Dia pun lepaskan beban dia, Sabah Sarawak, kepada kita. Dan kita masa tu tahun 63 baru merdeka, tak tahu apa. Maka British membuatlah agreement ni. Buat Cobol Commission lah, kononnya orang Sabah Sarawak nak masuk, kononnya kita pun tak dia. Mana itu rekaan mereka. Bekas Menteri Persekutuan mengatakan Sabah Sarawak adalah beban yang ditinggalkan British. Beliau juga mencadangkan Perjanjian Malaysia 1963 dibatalkan. Perjanjian MA 63 itu memang tak guna lah. We should cancel it. Okey, kalau Datuk kata tak cancel ke benda tu, kalau tak ada, apa jadi sebenarnya macam mana? Bahagian tu macam mana? Tak ada lah, kata tak nak pakai je lah. Kita pusat kan. Kita kata I don't want to follow this agreement. Mana apa yang nak bagi tu hangus gitu je lah. Macam mana kalau kita nak bayar 40% kepada Sabah Sarawak? Bersih tu ya. Bankrupt kita. Yalah. Bankrupt. Baik, kita cancel je. Tapi kalau Sabah marah, Sarawak marah, itu dia ambil masalah. Dia boleh merdeka. Ya. Kan? After all, dia nak merdeka sangat, bagilah kemerdekaan kepada dia. Bagi. Sabah merdeka, Sarawak merdeka, Melaya pun merdeka. Itu baru betul. Ini kita Mahkamah Tinggi menetapkan kena bayar tunggakan daripada tahun 74. 50 tahun? 5 dekad? 5 dekad tu tak habis lagi tu. Itu saya kira saya 300 bilion mungkin. Itu Sabah. Sarawak kita jual Petronas tak boleh 100 bilion kan? Tak boleh nak cukup duit tu. Jadi baik kita cancel je lah. Cancel.